battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik di hadapan saya, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kita berjumpa pada episod yang seterusnya, Battle Sampai Subuh. Episod kali ini saya seorang pasal Lepo tak mau kawan dengan saya. Tak ada apa-apa je. Lepo dia ada urusan sikit, dia ada job, ada kerja. Kita tengah sibuk sikit tentang satu program Yayasan Tenaga Nasional, program TMB dia tu Camp Remaja Bestari. Doakan kami semua berjalan lancar insya-Allah. So, bagaimanapun macam mana pun kita akan terus agenda kita, disiplin dengan setiap minggu kita punya episod kita. Untuk episod kali ni macam biasa kita meneruskan lagi untuk menjawab soalan-soalan adik-adik saya yang minggu lepas dan 2 minggu lepas kita berprogram bersama dengan orang-orang Perak. Yuk, okay, alright. So kita ada beberapa soalan yang menarik yang boleh dikongsikan kepada anda semua dan kepada kita semua. Baik, so sekarang ni kepada adik-adik yang SPM tengah melalui inilah proses ataupun satu perjalanan untuk menjadi untuk tengah menghadapi betul ayat dia tu, tengah menghadapi peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. So semoga kekal fokus. Kalau ada berkelepangan nak relax boleh tengok battle sampai subuh. Okey, dan kita akan jawab soalan-soalan. So yang mana tu teruskan perjuangan dan bertahan. Dan orang yang berjaya adalah orang yang mulakan sesuatu dan buat sampai habis. So semoga adik-adik tingkatan 5 kekal daripada MRSM, daripada sekolah menengah, daripada sekolah rendah, yang sekolah-sekolah yang kita pergi, SMK Batu 10, adik-adik SMK Kuala Kurau, MRSM, Transkrian, yang Kaizen, kan. Right. So yang pernah bersama dengan kami ataupun yang tak pernah pun tak ada masalah juga. Semoga semoga teruskan perjuangan anda sampai menang. Okey, sampai menang, sampailah ke mendapat satu yang terbaik, kerana menikmatilah proses itu. Kerana apa? Pesannya Allah tak tengok hasil, tapi Allah tengok proses itulah menentukan kita nak peroleh kita punya nikmat perjalanan dalam perjuangan kita. Proses itulah, sakit itulah pahalanya. Cepatnya kita pujuk diri kita itulah pahalanya. Bersabar itulah pahalanya. Dan tidak kisah kalau tak dapat yang terbaik, tak dosa kalau tak dapat yang terbaik, tapi dosanya ada bila masa kita tidak beri yang terbaik. Okay, alright. So itu pembukaan ataupun mukadimah ringkas pada sesi ataupun episod kali ini. So kita ada pilih lebih kurang ada 4 soalan yang kita nak pilih. Ada banyak lagi soalan sebenarnya, berpuluh-puluh lagi atau mungkin hampir 100 soalan yang kita akan jawab. Ada satu nanti episod ni khas, dia berkaitan dengan kod-kod kerjaya, berkaitan dengan riaset. Ada juga tu tunggu saya kalau boleh saya nak bersama dengan sahabat baik saya, mungkin antara Cikgu Z ataupun Bro Wan kalau yang kenal. So lebih lebih akan diulas pasal dia orang tanya, saya ni IAR, boleh ke nak jadi engineer? Soalannya ya, boleh. Bukan, maksudnya saya akan jawab soalan tu pada episod minggu hadapan insyaAllah. So saya ada pilih 4 soalan. So episod ni kita tengok berapa minit itu boleh selesai, depend kepada masa yang diberikan. Baik, tanpa membuang masa, so sebelum saya mulakan, boleh tekan butang like, boleh tekan butang subscribe, boleh tekan komen, boleh tanya soalan. Nak tanya soalan daripada komen pun boleh, tak ada masalah. Daripada nak tanya soalan daripada PM pun boleh PM kita dekat kita punya TikTok QG Tech, boleh sebut kita punya satu platform lain. Boleh DM kita menggunakan apa nama platform, QGT Academy, alright. Dan boleh DM bertanya soalan
soalan dan saya akan jawab soalan anda dan kami akan jawab soalan anda sebaik dan semampunya dalam sudut yang baik anda mungkin boleh mudah faham dan anda juga mudah untuk mengaplikasikannya. Mantap. Halo. Yes. Okay, baik. Tak buang masa. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni diceritakan, tanyakan dia tak ada nama kat sini, tak ada nama. Saya rasa ni daripada SMK Batu 10 mungkin. Dia tanya saya nak jadi orang yang berjaya dan lulus akademik. Soalan ni menarik. Saya simpan soalan ni kejap. Siapa nak tahu soalan ni? Saya simpan di tengah-tengah ataupun di hujung. On tak on? On. Soalan ni yang sebab menarik. Saya simpan dia sikit. Simpan satu sebelah. Sangat best. Nanti saya akan kirim soalan. Baik. Soalan yang pertama. Dia tanya, abang macam mana nak bergaul dengan orang lain? So, dah ada 3 soalan. Macam mana nak hilangkan rasa malas? Soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga adalah macam mana tak nak terjebak dengan zina. Menarik adik ni. So, dia nak kena ilmu tu. Bagus. So makanya kita mulakan dengan soalan yang pertama. Macam mana nak bergaul dengan orang? Kita nak bercakap dengan orang kan. So dah ada beberapa jalan, beberapa cara. Okay, ni ada orang dia makan soft skill juga. Soal komunikasi kita dan soal kita punya, kalau bahasa business we call it PR ataupun public relation. Kita nak bercakap dengan orang macam mana. Okay, alright. Abang bagi 5 tips. 5 tips. Yang pertama adalah kalau kita jumpa orang, apa kita kena buat dulu? Cepat teka. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Yang bertengkar tu bagus. Yang tak pekat, yang tak dapat teka, jawapannya adalah bagi salam. Kita sebagai orang Islam, kita kena cakap apa? Assalamualaikum. Okey. Ataupun kita boleh cakap apa? Selamat pagi ke? Selamat sejahtera ke? Bergantung dengan siapa di hadapan kita, dalam menghormati dia dan meraihkan dia dan mendoakan dia. Baik. So bagi salam lah. Bagi salam yang baik dan sebut nama dia kalau tahu kenal nama. Kalau tak kenal nama, panggil lah. Contohlah kenal nama, selalu kita nak bercakap dengan kawan kita kan. Saya nak cakap dengan Ali, nak cakap dengan Alif, bercakap dengan Ustaz Aziz. Kalau tahu nama, bagi Assalamualaikum Alif, ataupun Assalamualaikum Ali, Assalamualaikum Man, Assalamualaikum Din. Contohlah kan. Sebut nama yang baik, jangan sebut nama. Okey, nak panggil nama apa? Nama yang baik, nama yang dia suka, nama yang dia reda. Kalau dia tak boleh suka, contohlah orang panggil dia Bob, dia tak suka orang panggil dia Bob, jangan panggil dia Bob. Kalau dia tak suka panggil dia Gemuk, ada orang panggil dia Gemuk, ada satu kampung panggil dia Gemuk. Betul, kalau gemuk tu pendekkan lagi mok. Contoh jumpa mok. Kalau dia okey lah. Tapi kalau dia tak okey, jangan panggil. Contoh, so panggil panggilan yang baik-baik. Yang pertama, bagi salam. Okey. So yang kedua, belajar bertanya, bukan hanya bercakap. Ketika tengah bercakap dengan orang tu, macam mana nak bercakap tengah bergaul dengan orang tu? Nak cakap apa? Janganlah kita hanya bercerita pasal kita je. Kita kena tanya juga pasal dia. So barulah ada berlaku untung emosi yang keperluan antara kita dan kita. Okay? So ketika kita bercakap dengan orang tu, tanyalah juga. Dia tanya kita apa khabar, dan jangan lupa tanya juga khabar dia. Kalau dia tanya kita apa mai dari mana, buat apa, sama jugalah kita bertanya dengan dia juga apa nak buat, tengah buat apa sekarang, okey tak okey, contohlah kan. Tanyalah dan banyaklah bertanya, dan berlakulah conversation yang baik. Nak tanya apa? Dia ada satu formula yang boleh pakai. Kadang-kadang kita tanya orang tu, kita kena tanya apa yang dia suka. Okay, kita bahagikan pada 4, ataupun kita boleh sebut form, FORM. Okay, kita mula dengan F. F tu apa dah? Family. Okay, nanti keluar kat atas family. Right. Kalau kat family, apa dia? Occupation. Bagi tengah kerja dia. R ialah realistic. R adalah recreation, rekreasi. M adalah money. Okay, apa dia? Family, occupation, recreation dan juga money. So nak sembang pasal apa? Jumpalah seseorang. Jumpa yang, bayangkan kita jumpa satu orang yang kita jarang sembang. Kalau kita dah tahu dah kawan kita minat apa, senanglah kita. So bagi contohlah, kita jumpa orang random. Jumpa orang random kat masjid, jumpa pakcik kat masjid ke, jumpa kawan baru dekat masjid. Contohlah kan nak menyembang dengan dia ni, sementara nak tunggu waktu isyak, untuk lepaskan maghrib, nak tunggu waktu isyak, jumpalah seorang ni. Okay, kita nak sembang apa dengan dia? Boleh juga. Boleh guna starting dengan, mula dengan F dulu. F ialah family. Cerita pasal family. Tanya apa dia, adik, contohlah kan.
Apa abah hang kerja apa, contohlah kan, tanya ayah hang kerja apa, mak hang macam mana, hang duduk kat mana, duduk kat mak hang ke. Contoh sembang bila tanya soalan dengan berkaitan dengan family, kebanyakannya bila orang tu familynya baik, familynya tak ada masalah sangat, familynya yalah okey, macam tu lah. Bila okey apa yang berlaku, dia akan mudah untuk bercerita tentang family dia. Dan kita akan nampak concern terhadap soalan, dan dia minat untuk menjawab soalan berkaitan tentang family. Kebanyakan orang kalau F ni tak laku, contohlah kan, cara trik dia sembang, kalau F ni dia macam jawab tak jawab, dia tanya pasal adik-beradik dia macam nak ngelak jawab, tak tahu lah, tengok macam mana, ataupun biasa-biasa je, macam tu lah kan. Dia macam jawab sungguh tak sungguh. Maksudnya apa? Itulah satu petanda yang dia tak suka berkaitan dengan family. Kebanyakannya ciri-ciri orang yang tak minat cerita pasal family ni, mungkin family dia ada sikit problem, contoh lah kan, yang kalau boleh dia nak elak lah, macam tu kan. So makanya itu antara petanda. So terus bergerak kepada occupation, bertanya kerja dia, tanya kerja dia, tuan bertugas kat mana tuan, contohlah kan. Saya selalu bertanyakan orang-orang yang kadang-kadang yang lebih berusia pada saya tanya macam tu, bertugas kat mana, bermaksud saya tanya dia kerja apa. Kau kerja polis, mantap, contohlah kan. Ataupun tiba-tiba dia kerja askar, benar. So tengok dia pakai baju askar, tanyalah. Tapi kita boleh teka, kadang-kadang ada political cutting orang panggil. Political cutting ni orang politik lah. Satu body tu kita boleh teka dia kerja apa. Contohlah kadang-kadang melalui pakaian, kadang-kadang melalui dia punya body dia, kadang-kadang tak boleh teka pun, depend dia. So bergantung kepada rezeki kita lah. Kadang-kadang polis tu kita boleh tahu dah gaya polis kurang lebih yang normal lah, ataupun polis ada juga polis yang undercover dan sebagainya tu, itu cerita lain. Baik, so berkaitan dengan kerja, tanya dah berkaitan dengan kerja, dia minat apa, minat kerja. Kalau lah dengan kerja pun dia tak best, pasal member pun baru tengah cari kerja ke, ataupun tengah tak happy dengan kerja dia, contoh kan, mungkin dia tak minat cerita pasal kerja dia. So back off, masuk arah pula. Cerita pasal apa? Pasal recreation. Ni recreation ni adalah dalam bahasa mudah macam minat dia lah. Minat dia tak semestinya rekreasi, kadang-kadang tak mestinya sukan. Tanyalah minat dia. Mungkin rekreasi tu antara idea lah. Dia suka mancing ke tidak. Kalau tanyalah simple, kalau free buat apa, contoh hiking. Sekarang ni hiking, mungkin dia tak suka hiking, dia suka camping. Mungkin dia suka main badminton, mungkin dia kaki futsal, mungkin dia game Mobile Legends, mungkin. So bila tengok dah kenal pasti minat dia. Recreation ni senang cerita hobi lah, benda yang dia buat berkaitan dengan kalau ada masa lapang dia. So mungkin dia minat cerita situ. Kalau cerita pasal Mobile Legends, hantau sikit pasal Mobile Legends, bagi tahu lah sikit. Kalau hang tak tahu, hang janganlah pusing kan, nampak sangat hang tak reti kan. Kalau tak tahu cakap tak tahu lah, situ je lah. So at least kita tahu dan kenal pasti. Dan seterusnya adalah M, adalah money. Money ni dalam bahasa mudah soal bisnes lah. Ada orang suka cerita pasal duit, bukannya soal dia banyak duit, tapi dia suka berkaitan dengan bisnes dia, dan dia suka bila make money, dia suka berkaitan dengan dia bukannya berkaitan dengan raja tau, dia berkaitan dengan duit. Contoh sekarang ni nak sembang pasal mah. Contohlah kan, mah kalau beli mah harga turun sekarang, tunggu nanti spike naik lagi bla bla bla. So mungkin dia berminat yang tu, itulah ruang untuk kita kekal bersama dengan dia. So kalau kita punya FORM ni, kau pun suka cerita pasal family, yang seorang lagi pun suka cerita pasal family, mungkin kau akan kekal lama dengan dia. Kau kaki mancing, dia kaki mancing, orang kata on gedek-gedek lah nama dia. Kalau kau memang kaki bisnes, yang ni pun kaki bisnes, jadi dah seterusnya kau memang kaki orang suka buat TikTok, orang panggil apa, buat TikTok commission ni kan. So dia pun macam tu juga, dia pun buat video macam tu juga. So dia nampak link lah. Bila dia link dah synchronize, panjang lah kita nak berkawan dengan dia. Lepas tu serta antara, kalau sebagai seorang pelajar, sertailah aktiviti. Okay, tadi yang pertama tadi saya cakap bagi salam, yang kedua nak bercakap. So saya bagi idea, jangan duduk saja bertanya juga. Nak tanya apa, gunakan form tadi. Dan yang ketiga adalah sertai aktiviti. Join lah banyak camp, ataupun join lah persatuan, join lah aktiviti sukan, join lah dekat sekolah tu. Jangan duduk seorang-seorang, tak style. So makanya bila tak ada, kurang lah kita punya hubungan kita dengan komuniti, dengan masyarakat, dengan kawan-kawan. Okay. Yang keempat, jangan takut di reject. Bercakap je lah. Kalau dia tak suka, berundur lah. Kalau berundur, maknanya bukan itulah jodoh kita, bukan itulah kawan kita. Tapi jangan marah dia. Mungkin dia ada masalah, mungkin dia pun tak berminat dan sebagainya. Tak apalah, no problem. Bukan semua orang dilahirkan untuk menjadi kawan kita.
Dan bukan semua orang perlu suka kita, tapi kita pastikan kita jadi orang baik je lah. Tu je lah dah bahasa mudah. Saya ulang, bukan semua orang kena suka kita, dan bukan semua orang dilahirkan untuk menjadi kawan kita. So bertenanglah kat situ. Kalau ada satu orang tu tak mau berkawan dengan kita muhasabah diri, jangan khianat dia, jangan buat apa yang kita ambil hak dia. Dah ya. Okay. Yang kelima, jadilah diri sendiri. Jadilah kita tu, cakap tu kan, jadilah diri sendiri. Simple lah. So tak perlu untuk jadi orang lain untuk cakap, tak perlulah nak ikut gaya dia untuk menjadi, tak. Tapi sentiasalah beradab. Kalau contoh dalam kau style cakap kasar kan, cakap contoh kan, bukan bermaksud jadi diri sendiri tu. Aku ni, saya pernah jumpa lah seorang ni kan, dia suka mencarut contoh lah kan. So dan bila dia jumpa, dia pun mencarut. Dia kata aku memang cakap lagu ni. Dia jadi diri sendiri ni, semua orang dia kena jadi baik. Kalau dia mencarut tu, maknanya dia kan dah lah perubahan yang perlu buat. Kan, betul tak? So pastikan kita masuk dalam kelompok yang betul. Okey, yang ni berkait dia akan masuk balik dekat cerita yang kedua. Dia kata abang, soalan kedua apa dia? Soalan kedua, macam mana nak hilangkan rasa malas? Macam nak hilangkan rasa malas? Okey, sebelum tu nak cerita pasal yang jadi diri sendiri ni, saya nak tutup dulu pasal bila jadi diri sendiri, so punyai karakter, punyai pendirian diri, dan biarlah kita tahu kalau kita ada dekat situ, kita ada value kita ada nilai kita. Ada kita mungkin kita seorang yang kelakar, ada kita mungkin seorang kita yang suka pemurah, suka belanja kawan, ada kita mungkin kita seorang yang pandai bagi nasihat ke orang, ada kita mungkin kita seorang yang boleh bimbing rakan-rakan, contoh. So tetapkan satu value dalam diri, dan jadi diri sendiri ni bukan yang berkaitan dengan negatif, semua yang berkaitan dengan positif. Okay, walaupun kita ada je orang kata negative side masing-masing, sebab tiada manusia yang sempurna, okay, tapi nak bagi tahu, jadilah diri sendiri dalam sudut yang terbaik, dan juga pada masa yang sama kita masuk dalam pergaulan yang positif. Okay, so soalan yang kedua, macam mana nak hilangkan rasa malas? Macam mana saya jawab pada episod sebelum ni, tapi saya ulang laju lah. Macam mana nak pastikan hilang rasa malas? Yang pertama adalah jangan tunggu semangat untuk bergerak. Kadang-kadang kita kena bertindak dulu. Kesilapan yang pertama adalah bila kita rasa kita perlukan motivasi untuk kita bergerak. Salah. Itu dosa yang besar. Dosa yang paling betul adalah kadang-kadang kita kena bertindak dulu, barulah motivasi itu datang. Bila datang bertindak, nampak macam ada hasil, dan bila ada hasil kita akan terus bergerak dan sampai. Dan malas itu adalah, kalau boleh tengok balik episod yang pertama, malas itu stand for MALAS. Apa dia? Mula aja dulu, lama-lama akan semangat. Mula, poinnya adalah tindakan, poinnya adalah disiplin, poinnya adalah action. So macam mana nak pasti mula dulu? Abang senang nak cakap, sunat tu susah apa? Contoh cakap, betul. Caranya adalah yang pasti mulakan yang hal yang kecil-kecil. Contohlah matematik tu susah, admit susah. Apa yang kena buat? Jangan rasa letak yang pertama, letakkan 1 jam nak belajar admit. Jangan berat. Wadah, set dulu benda yang kecil-kecil. 20 minit ataupun 10 minit. Aku mula 10 minit dulu. Lepas tu aku stop kejap 5 minit. Jangan stop kejap tu. Tak. Bila hang mula 5 minit, hang mula dah sikit. Set. Hantar apa yang hang tak tahu, dan hantar apa yang hang perlu cari. Lepas tu hang stop kejap. Lepas tu hang mula balik. 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Mulakan hal yang kecil-kecil. Nampak? Jangan terus mula benda yang besar. Bila datang burden, bila datang berat, bila fikir besar sangat, datanglah satu halangan yang besar. Seterusnya, macam mana nak tahan So kembali betulnya adalah macam mula aja dulu, lama-lama akan semangat. Malas. Okay, so solusi malas adalah malas. Iaitu mula aja dulu. Ada satu soalan, kalaulah saya malas untuk malas, adakah dia malas? Okay, tak ada rajin lah. Okay, so kembali kepada yang ketiga adalah macam mana tak nak terjebak dengan zina. Zaman sekarang ni bahaya. Zina ni ada banyak jenis. Zina mata, zina apa lagi? Zina hati,
Zina tangan, dia tak semestinya yang tu. Tapi ingat Nabi kata, fahami dulu zina ini ialah mula dengan mendekati. Zina ni berlaku dengan kita mula mendekati zina tersebut. Zina yang paling besar lah, zina besar tu yang dimaksudkan je lah. Alright, so ialah dengan apa, pesan guru saya lah, syaitan ni dia sebenarnya syaitan ni kreatif. Dia tak buat hitam, dia tak buat putih, dia tak tarik kita pergi dekat tempat hitam tu terus, dia tak tarik hang terus. Contohlah kan, apa, syaitan dia ambil hang pergi terus dekat pusat pelacuran, tak, dia tak suruh bawa pihak dekat jumpa orang yang nak buat benda zina ni, tak. Dia akan bawa hang tempat yang grey area, nama dia grey area ataupun kelabu. Dia tak bawa pergi tempat hitam, tempat gelap, tak. Dia bawa hang dulu pergi tempat grey. Bila grey ni dia nampak macam tak salah sangat. Kononnya kita rasa macam tak ada lah salah sangat. So hang akan dalam masa sama hang akan bergerak mendekati zina, dan hukumnya adalah tetap haram. Dari mana adalah ayat Quran, wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina, bukan jangan buat zina, jangan hampir. So kalau hampir ni bermaksud kita bergerak ke arah itu pun dah berdosa. Tengok benda yang bukan-bukan, tengok benda yang boleh menaikkan nafsu syahwat, tu pun berdosa. So ingat, yang pertama, ingat zina tu berlaku dengan bila kita rasa nak menghampiri ataupun mendekati ataupun bergerak ke arah itu pun dah mula dah. So ingat yang tu. Yang kedua adalah pilih pergaulan yang baik. Saya cerita tadi ni, bila hang adalah 10 orang kawan hang, nak tengok kawan hang macam mana, hang tengok 10 orang sekeliling hang. Kalau kawan hang jadi isap rokok, jangan hang akan selamat untuk tidak isap rokok. Ingat, kalau hang ada kawan yang dia pernah cerita dan dia pernah buat benda yang bukan-bukan, hang akan ada rasa untuk buat perkara tersebut. So yang pertama sekali, adik di hadapan saya, pilih pergaulan yang baik. Pilih pergaulan yang baik untuk yang berkawan. Kawan-kawan dengan semua orang, tapi pergaulan rapat tu pilih. Boleh pilih. Okey, bukan kita select tak, berkawan dengan semua orang. Saya ulang, berkawan dengan semua orang, tapi pergaulan yang kita nak duduk lama, yang kita nak berbincang, yang kita nak ni, kita kena pilih. So, okey. Yang seterusnya adalah tetapkan batas. Nak berkawan ada batas dia. Okey. Ada lelaki dan perempuan ada batas dia, ada jarak dia, ada cara dia. Okey. Dan seterusnya adalah isi masa dengan manfaat. Yang keempat, isi masa dengan manfaat. So kalau kita penuh sibukkan diri kita dengan perkara baik, kita akan tak sempat buat benda jahat. Dan sama dah juga terbaliknya, kalau kita sibukkan diri kita buat benda jahat, kita takkan sempat buat benda baik. Allah dah tetap dah bagi orang Islam buat apa? Malam tidur, apa lagi? Malam tidur, subuh semayang, pagi kerja ataupun pergi sekolah. Contohlah kan, bila belajar dekat dalam kelas, malam tengah hari balik semayang Zuhur, boleh rehat kejap, lepas tu belajar lagi, lepas tu petang main bola, sibuk main bola, malam maghrib pergi masjid, contohlah kan, sampai isyak, lepas isyak balik belajar baca buku balik, contoh. Bila kita sibuk dah hari ni, kita mengantuk kita tidur balik. So bila kita sibuk benda baik, kita takkan sempat buat benda jahat. Itu kita pengurusan masa. Dan seterusnya adalah dekatkan diri dengan pada Allah. Yang ni lah paling penting. Okey, dah berkaitan dengan apa? Allah nak kita ni bertakwa kepada Allah. Dan siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia jalan keluar. Kita ada masalah dalam hidup kan, so kita ada solusi yang Allah bagi, ialah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kita jalan keluar. Apa itu takwa? Dalam masa mudah, takutkan Allah. Takutkan Allah ni dianalogikan kita berjalan di atas satu lorong. Saya selalu kongsikan, lorong yang kiri kanan dia ada duri. So apa kita buat? Kita berjalan, apa yang berlaku? Kita akan jalan dengan penuh berhati-hati. So macam manalah kita nak jaga kaki kita daripada terluka, macam itulah kita berjaga daripada diri kita melakukan dosa. Ni cakap pada diri sendiri juga. Okey, so adik, nama tak ada. So saya dah jawab 3 soalan tu. Ingat poin dia, nanti boleh dapat. Baik, so faham yang mendekati pun dah tak boleh. Pilih pergaulan yang baik, tetapkan batas dalam pergaulan, isi masa dengan perkara yang bermanfaat, dan juga dekatkan diri dengan Allah. Baik. Seterusnya, macam mana nak jadi ketua pengawas yang hebat dalam kepimpinan serta dalam akademik pun
dalam akademik pun mantap. Macam tu lah lebih kurang. Macam mana nak jadi ketua pengawas yang hebat dalam kepimpinan serta dalam akademik. Maknanya dia nak dua-dua lah. Ni kata dilema sebagai seorang pelajar. Sebenarnya benda betul. Bagus soalan ni. Hebat soalan ni. Okey. Okey, ada 5 tips saya teruskan. Yang pertama, pimpin diri sebelum pimpin orang lain. Ni benda paling penting. Okey. Kita pimpin melalui tauladan. Kita pimpin diri kita dulu. Kita tunjuk dengan tauladan. Kita tunjuk yang kita pun solat. Kita tunjuk pun kita tak biadab dengan guru. Kita tunjuk kita sebagai seorang kita datang kerja, datang sekolah pun awal. Contoh, kalau kita pun main sekolah lambat, jam. Okay. Orang kata ada satu arwah dah, Man Kulim, dia selalu guna perkataan penin, macam tu kan. Dia selalu buat penin. So kalau dia pemain lambat, ketua pengawas pemain lambat, penin. Okay. Yang kedua adalah jadilah orang yang dihormati, bukan ditakuti. Seorang pemimpin dengan baik-baik, jadilah orang yang dihormati. Tak payah nak buat cengih. Orang tahu kata tak payah buat cengih, tak tentu pasal ni tak. Buat, jadilah orang yang dihormati. Orang hormat kita. Han duduk kat kumpulan depan, kelas depan, Han duduk geng-geng kelas depan pun Han dihormati. Han duduk kat kawan-kawan kelas belakang pun Han dihormati. Han jadi orang tahu Han baik. Okey. Orang tahu Han baik, orang akan hormat Han dengan arahan Han, orang akan hormat. Dan saya cakap, buat yang terbaik. Orang bagi respon orang tu hak dia. Hak kita dan hak dia mendapat layanan yang baik daripada kita sebagai kita seorang pemimpin kepada dia. Okey. Alright. Seterusnya, jangan abaikan akademik. Itu penting lah. So, bagikan diri kita. Ingat, kita dalam kepimpinan ni, kita soal macam mana kita nak pimpin kita punya komuniti, kawan-kawan kita. Dan pada masa yang sama, ketika dalam kelas, beri yang terbaik. Beri yang terbaik untuk faham sepatutnya, untuk berkongsi, untuk tengah sejarah, matematik, segala akademik, kita berikan yang terbaik. Itu dia kita fokus bagaimana kita letakkan pada tenaga pada tempat yang betul. Baik, yang keempat, berani membuat keputusan tetapi sedia menerima teguran. Ini penting. Okey, kalau bagi seorang pemimpin, kadang-kadang kau kena buat keputusan. Contoh, hang tengah jaga dekat depan pagar. Kawan hang lambat, hang kena buat keputusan. Cikgu hang tak ada kat situ, so kena buat keputusan. So buat keputusan atas budi bicara, berani membuat teguran, dan kita pun berani menerima teguran, sedia menerima teguran. Ini penting. Bukan kita sentiasa betul, tapi kita berani membuat keputusan. Dan yang kelima, jangan lupa tentang tujuan sebenar kita nak jadi pemimpin. Kita bukan nak semata-mata nak pakai baju orang sama macam orang lain. Kadang-kadang ketua pengawas kan pakai kot, nampak macam pakai blazer. Niat pun dah salah. So ingat, dia bukan soal untuk dipandang hebat, tapi ialah berkaitan dengan amanah dan juga hikmat yang kita nak buat. So apa yang kita boleh cakap, okay, bagaimana kita niat kita kembali kepada niat awal adalah untuk memberi manfaat. Okay, bagaimana khairun nas anfa'ahum bin nas, khairun nas anfa'ahum bin nas. Okey, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. So hang jadi ketua, niat menjadi ketua pun sebagai untuk beri manfaat pada orang lain, nak bantu kawan, nak bimbing kawan, nak disiplinkan kawan. Dan kita kena mulakan diri kita dulu, dan kita tunjuk dengan baik tauladan. Itu soalan yang kedua. Masya-Allah. Soalan yang ketiga adalah macam mana nak jadi yakinkan diri kita bila tak ada confident. Nama dia Puput. Lain macam Puput, adik Puput. Yang lain tak ada nama asal. Ni salam dari K-pop. K-pop pun ada salam tadi. Ni Puput tanya macam mana nak yakinkan diri kita bila kita tak confident. Yang ni menarik. Ada 5 juga jawapan. Yang pertama adalah jangan tunggu yakin dulu baru buat. Kita kena buat dulu. Apa-apa benda. Kita ambil satu contoh apa dia. Nak bercakap depan orang. Contohlah nak jadi MC. Ataupun nak jadi pembaca doa dekat tempat perhimpunan. Contohlah kan. So macam mana kita nak kira? Pertama, hang mau tak mau, hang kena buat dulu benda tu. So kali pertama mesti hang takutnya. Kali pertama memang hang gugup, memang hang berpeluh, memang hang pegang mic tu goyang-goyang lah. Apa tak? Hari ni parah lah goyang kan. Kalau tak pandai main, goyang kan. Contoh.
Hang buat kali kedua, hang mungkin kurang goyang tu. Ketak tu dah hilang. Hang buat kali ketiga, mungkin akan rasa sikit takut. Hang buat kali yang keempat, hang akan ada rasa mula sedikit berani. Oh, okay, macam ni cara dia. Oh, hang buat kali kelima, insya-Allah semakin lama semakin baik. Practice makes improvement. Walaupun practice make perfect kan, tapi dengan saya tak, practice makes improvement. Kita kena improve bila kita buat dan semakin lama semakin baik, insyaAllah. Yang kedua, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ni kesilapan yang seterusnya. Kadang-kadang kita nak tengok kawan tu, dia boleh lah anak cikgu tu depan tu macam berani, dia boleh lah anak cikgu, aku ni anak buat bendang lah, contoh kita bandingkan diri kita dengan orang. Dia boleh lah handsome, aku rupa tak ada, contoh lah kan. Dia boleh lah putih, aku hitam, contoh. Kita banding diri kita dengan orang lain. Itu kesilapan yang besar. So jangan banding-bandingkan. Ya, Allah tidak menjadikan manusia itu bodoh, tapi Allah menjadikan manusia itu punya kebijaksanaan yang berbeza-beza. Faham? Yang ketiga ialah fokus kepada usaha, bukan kesempurnaan. So saya pernah selalu ulang benda ni. Beri yang terbaik. Dapat yang terbaik ke tidak, itu nombor 2. Hang fokus kepada proses, hang fokuskan kepada usaha, hang fokuskan macam mana hang tanya cikgu nak cakap apa, hang fokus dengan macam mana hang nak buka Google, buka YouTube, how to talk confidently, contoh. Macam mana hang buat skrip hang sendiri. Dengan itulah, usaha itulah akan menghasilkan hasil yang terbaik makin lama, dan kita tahu mana ruang kita nak improve. Okey, menarik. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan label diri sendiri. Jangan sekali-kali kata aku tak pandai, aku pendek, aku hitam, aku tak handsome, aku tak pandai macam dia, contoh. Jangan. So nak beritahu, tukarkan kepada ayat, walaupun aku macam ni, tapi aku akan sentiasa untuk belajar. Pernah dengar tak pepatah English pernah berkata, if you can change your word, you can change your world. Saya ulang, if you can change your word, you can change your world. Tu perkataan yang menarik tu, boleh fikir kan. Dan yang kelima adalah dekatkan diri pada Allah. Ini pun penting juga ni. Nak datangkan confident ni. Nabi pun nak daripada awal pun dia tak confident. Bukan tak confident, dia pun takut-takut nak menghadapi dalam ketika proses dia nak baginda nak orang berdakwah. Tapi lama kelamaan dia tetap buat, baginda tetap buat, dan akhirnya macam mana Islam berkembang sampai sekarang. Panjang cerita dia. So nak kita dekatkan diri pada Allah, doa minta ke Allah. Allah yang bagi segala-galanya, Allah yang bagi kita kekuatan, Allah yang bagi kita keberanian. Dan dalam salah satu doa yang kita selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hindarilah aku daripada perasaan penakut, penakut dan pengecut, macam itulah lebih kurang. Wa a'udzubika min ghalabatin jubni wal bukhl, itu soal kedekut dan bakhil. So nak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarilah aku daripada perasaan takut dan takut dan pengecut, macam itulah. So minta Allah berikan kita berikan kita kekuatan. Banyakkah doa pada Allah, sebab semua datang daripada Allah. Baik, soalan yang terakhir. Yang terakhir ialah daripada nama tak ada, jadi nama dia Puput. Soalan yang terakhir adalah, saya nak jadi orang yang berjaya dan lulus akademik, tapi saya lemah dengan masalah di rumah dan sekolah. Okey. Apa dia nak buat? Macam mana ni? Dia nak sangat. Pertama sekali, saya akui masalah ini. Memang sukar untuk berjaya bila seseorang itu mempunyai masalah di belakangnya. Dan pasti dan tidak pelik, seseorang yang mempunyai masalah peribadi, mempunyai masalah keluarga, mempunyai masalah dengan rakan-rakan, mempunyai masalah dengan ibu bapa, adik-beradik, dan pada masa yang sama dia tidak ada masalah
dekat sekolah, bagi saya sangat mustahil. So pada adik ni dia tak tulis nama, saya nak bagi tahu, ya, saya akui benda itu wujud. Saya akui perkara itu wujud. Saya akui kewujudan masalah itu dan mencabarnya adik saya. Saya tak pasti nama dia pasal dia tak tulis. Okay. Tapi ujungnya macam mana saya cakap, ya betul itu wujud, tapi itu bukan satu cerita, bukan satu benda yang anda boleh label diri anda untuk meletakkan titik putus asa dalam hidup kita. Jangan itu, dan untuk pengetahuan anda, ramai orang yang hebat-hebat di atas sana, mereka datang daripada situasi yang sangat sukar. Saya ulang, walaupun masalah itu wujud, tapi ramai orang yang datang, yang berjaya hari ini, mereka datang daripada situasi yang mencabar. So, tahniah, kerana anda sudah ada salah satu syarat untuk berjaya, iaitu anda sekarang tengah dicabar dengan keadaan. Anda sedang diuji macam mana orang berjaya yang lain. So, anda sudah berada di tempat yang betul. Nampak? Itu yang pertama. Baik, hujungnya saya nak kongsikan. Ada satu cerita lah. Kalau sempat saya kongsi cerita pada adik. Okay. Yang pertama, tapi saya bagi tips dulu. Yang pertama, jangan cuba nak selesaikan semua masalah dalam satu masa. Tentulah nak selesai masalah mak ayah hang, nak selesai masalah adik-beradik, keluarga, macam tu lah. Buat menakan, macam-macam lah kan. Cerita kita ni macam-macam, tak sama. Saya tahu ni adik saya yang bagi ni, dia duduk dekat apa, ni dia duduk dekat apa, saya rasa ni dekat Batu 10 Lekir. Baik. Dan di luar ni tempat luar bandar, so ada banyak cerita dia. Okey, saya kembali kepada poin. Tak apalah, tak ada masalah. Di mana anda berada tu bukan satu isu. Di mana anda duduk, di situlah juga tempat anda berjuang. So yang pertama dia, ambil tips sabar. Yang pertama, jangan cuba ada rasa nak selesaikan semua benda dalam satu masa. Kadang-kadang yang menyelesaikan masalah kita ni apa dia? Masa. Yang menyelesaikan masalah hidup kita ni sebenarnya adalah masa. So kadang-kadang permainan yang anda perlu mainnya hanyalah sabar dan jangan putus asa. Saya ulang, iaitu hanya sabar dan jangan putus asa. Okey. Yang kedua, apa yang anda kena buat adalah cari orang dewasa yang boleh dipercayai. So adik-adik ni, carilah orang dewasa yang boleh dipercayai. Siapa boleh cari? Mungkin ada Pak Menakai yang baik dengan kita, mungkin ada Tok Imam yang baik dengan kita, mungkin ada kat sekolah cikgu-cikgu yang baik yang boleh kita bercerita, yang mungkin kaunselor dah ready. Kaunselor sekolah, jangan hilang dengan kaunselor sekolah. Terus cari cikgu kita bagi tahu dan mintalah pandangan orang dewasa. Okey. Right. So yang ketiga, jangan biarkan masalah menjadi identiti diri. Ingat, yang ni paling penting. Saya ulang jangan jadikan masalah kita sebagai identiti diri. Sebagai nampaklah kita datang sekolah ni, kita nampaklah yang kita ni bermasalah sangat, dan kita menunjukkan aku mak ayah saya sebelum nak cerita tu, saya cuba cerita secara umum dulu. Jangan tunjukkan kita hadir tu, kita nampaklah kita ni orang bermasalah sangat. Yang paling hebat, hang boleh lawan diri hang sendiri dalam keadaan hang bermasalah, hang masih berpakaian kemas. Dan kadang-kadang memang orang tahu hang ada masalah, tapi hang masih mampu tersenyum dalam kelas. Hang orang yang bermasalah, tapi orang yang masih boleh berlari di padang. Hang orang yang bermasalah, tapi hang boleh bermain hang boleh bermain bola di padang bersama kawan-kawan. Hang orang yang bermasalah, hang tetap pergi surau solat bersama. Hang orang yang masalah, hang boleh tetap dengar apa yang cikgu ajar dalam kelas. So biarlah masalah itu tidak menjadi kita. Walaupun saya faham,
perkara itu sukar. Pada hari yang kita penuh masalah ni, dia akan memberi kesan pada diri kita secara fizikali dan emosi. Dia datang daripada emosi dulu. Mana mungkin orang itu mampu kadang-kadang bila ada masalah yang sangat-sangat besar, saya ulang, sangat-sangat besar, tapi pada masa yang sama mulut mampu tersenyum lebar dengan ikhlas, tak? Tapi dia mampu senyum secara fake, ya. Kadang-kadang kita kena belajar untuk senyum juga. Mulakan dengan rasa senyum. Buat apa? Kalau ada masalah dalam hidup ni, ada pesan guru saya, buat apa dulu? Senyum. Nak buat apa? Contohlah masalah tengah banyak ni, hutang tengah banyak, ada masalah tengah banyak, ada masalah dengan adik-beradik apa semua. Kalau buat apa benda yang kita nak buat balik? Mulakan dengan senyum walaupun palsu. Senyum. Okey, sekarang adik di hadapan saya yang saya tengah jawab soalan ni, dia tak beri nama, senyum. Macam tu. Kalau nak buat senyum, nak senyum fake je nak tak? Ada kawan saya ajak, Abang Farid, Coach Farid, dia pernah ajak saya, cara untuk senyum adalah gulungkan lidah ke langit. Ni yang paling fake lah. Kalau tersenyum fake, gulungkan lidah ke langit. Mulut kita automatik akan tersenyum. Macam tu lah lebih kurang. Senyum fake pun fake lah. Bila kita mampu gegarkan di luar, dalam secara masuk kita akan mampu gegarkan di dalam. So cubalah senyum. Okay. So jangan jadikan masalah sebagai identiti. Dan yang keempat, jagalah hubungan dengan Allah. Yang ni paling penting. Semua masalah dalam hidup ni hunjurnya kembalikan kepada Allah. Ya, Allah lah penyelesai, maha menyelesai masalah kita, maha mengetahui mana. Allah yang buat, Allah yang bukan Allah yang buat. Allah yang kata bagi kita ujian tu, sebenarnya Allah dah tahu dah solusi dia apa. Kita ni tak tahu sebab apa. Sebab kita tak tahu apa selesai dah. Bila Allah dah tahu dah hujung dia apa, macam mana, kita je tak tahu. Bila kita tak tahu, ni adalah proses kita, dan kita akan diuji tentang bolak-balik hati kita. Yang tu lah penting. So Allah dan bacalah macam mana nak yakin dengan Allah ni. Bacalah apa yang Allah tulis. Allah tulis la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah takkan uji lebih daripada kemampuan hamba dia. Yang ni selalu saya pesan. Selalu antara benda yang ni, kalau once benda tu berlaku, mana itulah yang terbaik. Kalau benda tu tak berlaku, itu juga yang terbaik. Macam tu kan. Okay. So adik, kuatkan diri, kuatkan semangat, dan hujungnya kita kena jelas apa yang kita perlu jadi. Okay. Cerita kita tak sama, tapi saya boleh kongsikan sedikit lah. Saya buat penutup sedikit. Dia kata dia ada masalah di rumah. Masa saya dulu, cerita sikit lah. Masa saya dulu tingkatan 6, saya masa tu saya pernah lalui satu fasa. Adalah cerita sikit. Cerita ni macam mana nak cerita, nak bagi ceritanya adalah nak satu kongsi keadaan tau. Saya tingkatan 6, time tu 6 rendah. 6 rendah ni jangan tanyalah, result saya teruk time tu, teruk. Dan time tu bukan pointer-pointer macam sekarang. Dulu hujungnya adalah masa tingkatan 6 atas. So 6 atas lah penentunya. So ketika itu saya ada masalah dengan keluarga saya sikit. Saya ada masalah dan datang serangan sampai tahap saya bermain dengan polis, bermain dengan balai, bermain dengan beberapa kelompok manusia. Saya ingat lagi seorang yang berlakon sebagai seorang peguam. Dia tipu, tapi dia datang rumah saya. Dia kata dia nak tangkap, dia kata nak masukkan saya dalam lock up. Dia kata cerita ni panjang, tapi saya nak bagi tahu saya ada satu fasa yang sangat ketat. Lepas tu ada satu ayat yang dikeluarkan oleh abang saya. Saya tak berminat untuk kongsi, tapi satu ayat itu yang saya berlaku U-turn dalam hidup saya. Dan kalau ketika itu saya sangat marah dekat seseorang itu. Tapi kalau tanya sekarang, saya ucap terima kasih kepada dia. Sebab kalau dia tak buat macam tu,
mungkin saya akan terus hanyut macam mana saya enam bawah yang masih hanyut bermain, tak belajar betul-betul, tak baca buku betul-betul. Time tu saya tengah layan game Dota. Time tu kami PCC, kita main game Counter Strike dulu. Counter Strike, Dota, macam-macam lah. So saya tak belajar betul-betul pun. Tapi dan akhirnya berlaku sesuatu benda tu. Memang saya sampai tahap saya pergi cari lawyer. Cikgu saya tu, saya ada seorang cikgu dia tu, abang dia seorang peguam. Saya pergi tahap saya nak menyelesaikan masalah hidup saya ni, saya pergi cari dia. Saya pergi, jangan tanyalah, air mata lah, nampak lah besar macam ni. Tapi ketika nak menyelesaikan masalah tu, masa tu ayah saya dah tak ada lah. Maksudnya apa maknanya, kita tak ada siapa yang nak ambil poin nombor 2 ni kan, cari orang dewasa. Saya cari siapa? Saya tak ada ayah time tu. Ayah saya tak ada. Tapi cari siapa? Saya cari cikgu saya. Saya ingat lagi cikgu saya ni baik. Dia dah pencen lah, Cikgu Zurina. Saya pergi cari dia. Saya ada jumpa lagi. Saya ingat Cikgu Mariani. Ada yang tahu cerita-cerita saya ni sikit sebanyak ni, dia tahu lah. So saya pergi cari orang-orang dewasa ni, nak menyelesaikan masalah ni. Macam mana, apa benda boleh buat, apa saya nak tolong, apa yang saya boleh buat. Saya ingat lagi, saya pergi jumpa kan. Dan kita work out lah untuk saya. Tak nak lah, bukan tak nak, kalau cerita detail panjang. Tapi saya long short story, saya berlaku ada masa waktu tu berlaku masalah. Dan apa yang saya buat benda ni, saya cuba selesaikan satu-satu. Dari cuba cari orang dewasa, saya nak cuba tunjuk yang saya nak berubah. Contoh saya pergi beralih tahun kan. Dan akhirnya kita serah semua pada Allah. Dan akhirnya masalah tu selesai. Akhirnya alhamdulillah, saya kata saya nak masuk UPM sebab ayah saya dulu belajar kat UPM. Contohlah dia sama belajar kat UPM tu. Dan saya nak masuk Universiti Putra Malaysia time tu. Dan akhirnya saya dapat 3.4, 3.5 something like that untuk STPM. Dan akhirnya saya masuk universiti. Saya ringkaskan, nak bagi tahu, ya, berlaku masalah tu. Dan saya nak adik di hadapan saya ni, kalau ada masalah kat rumah ni, masalah kat rumah kan, kalau saya ni ada kaitan dengan dadah masalah ni. So kalau ada adik ada masalah kat rumah, masalah kaitan dengan dadah ke bukan ke, tak kisahlah. Ujungnya adalah saya nak bagi tahu pada adik di hadapan saya ni, jadikan masalah itu sebagai ruang untuk anda bertindak lebih hebat. Saya ulang, jadikan itu masa ruang untuk kita bertindak lebih hebat. Bila kita bertindak lebih hebat, baru jadi, baru menang. Saya ulang, baru jadi, baru kita menang. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau saya cerita tadi bukan nak cerita masalah tu sangat, no. Sampai sekarang saya nak berterima kasih pada masalah tu. Sebabkan masalah tu lah macam mana saya boleh buat apa yang saya buat sebelum ni. Kalau tak ada jawapan tu, mungkin kita tak ada jawapan yang cukup kuat. Okay, so adik-adik sama juga, adik di hari ini ada masalah tu, jadikanlah itulah jawapannya untuk kau menang. Itulah jawapannya untuk kau pujuk diri kau. Itulah jawapan untuk kau baca buku betul-betul. Itulah jawapannya untuk kau buat nota betul-betul. Okay, dan segala masalah ni lah membuatkan kita bertindak lebih matang dan kita bertindak lebih hebat. Okay, alright, itu saja berkaitan dengan untuk cerita pasal episod kali ni. Mencecah 50 minit juga. Saya ingatkan lebih kurang 30 minit saja. So adik, terima kasih untuk episod kali ni. Kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Boleh tolong subscribe, boleh tolong like, boleh tanya soalan dekat komen, dan insyaAllah saya akan jawab seboleh mungkin. So boleh teruskan perjuangan kita. Kita lawan sampai menang, InsyaAllah. Berikan yang terbaik, puasa yang terbaik. Semoga Allah bersama dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Battle sampai subuh. Battle Bye-bye. sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin